Maknanya universiti ni dia orang kata dia tak butakan mata dan pekakkan telinga dengan demand kat luar lah. Dia sentiasa mengadaptasi keperluan di luar sana dan sebagainya. Dr. Jus, nak pergi pada Dr. Jus pula ni kan. Generasi sekarang ni Dr. Jus, dia bukan macam generasi kita kan. Ada orang dia mungkin suka baca buku, tapi ada orang mungkin dia lebih kepada kemahiran ataupun teknikal. Dia suka macam tu kan. Jadi katalah ada pelajar kan yang memang nak sambung belajar di peringkat ijazah ataupun diploma, tapi dia lebih minat kepada bidang, katakan bidang teknologi, ataupun dia mungkin lebih minat pada bidang macam media atau broadcasting, ataupun mungkin dia punya minat ni lebih pada kira-kira kan, macam perakaunan ke, ekonomi ke. Ada tak kita menawarkan bidang-bidang macam tu dekat universiti kita ni, UIS ni, Dr. Jus? Sudah tentulah. Dia korang daripada tadi dia sebut kan, UIS ni Islamic Studies saja ke? Okey, tidak. So macam Dr. Zeti sebut tadi pun, kita ada 6 fakulti. Mungkin saya boleh sebutlah. Yang pertamanya FPPI, Fakulti UMI lah, FPPI. Lepas tu kita ada Fakulti Syariah Undang-Undang, ada Fakulti Pendidikan, kita ada Fakulti Ekonomi, Pengurusan dan Perakaunan. Kita ada Fakulti Sains Sosial, dan yang terakhirnya kita ada fakulti saya lah, Fakulti Multimedia Kreatif dan Komputeran. So ada wide range of pilihan pelbagai bidang yang boleh dipilih lah oleh bakal pelajar. So ada macam-macam lah. Kalau di fakulti saya, kita ada multimedia kreatif dan juga komputeran lah. So kalau yang komputeran ni dia lebih kepada logic base. Dia punya nature pembelajaran dia lebih kepada mungkin sistem, pembangunan sistem, coding. Kalau multimedia kreatif ni dia lebih pada creativity. Designing kan. Cumanya yang menariknya, kita ada banyak juga program yang mana kita kawinkan. So contohnya di Fakulti Pendidikan, kita ada bidang pendidikan Islam dan juga English dasar, yang mana minornya adalah multimedia kreatif. Jadi anak-anak ni sebenarnya itu satu nilai tambah yang baik lah, Dr. Zeti kan? Sebab mereka bukan saja mahir dalam bidang pendidikan tu, tapi dia mahir juga aspek technical IT, which is kalau dekat sekolah-sekolah tu adalah sort 4 punya skills lah. Anak-anak ni dia mahir dengan IT lah, final design. So itu memang benda yang kita memang sort 4 lah kan, kalau kita tengok suasana kalau dekat sekolah tu. Dan juga selain daripada di Fakulti Pendidikan, dekat Fakulti FPPI pun kita ada juga yang mana programnya main dengan multimedia kreatif. Contohnya Usuluddin dan juga Bahasa Arab. Juga main dengan multimedia kreatif lah. Kalau di Fakulti Ekonomi, so kita ada bidang ekonomi, ada pengurusan halal, ada HR, business dan sebagainya. Luas lah doktor maknanya. Bukanlah kata maknanya UIS ni universiti yang hanya memfokuskan pengajian agama kan. Tapi itu kita punya core, tunjang kita. Mestilah ilmu, nilai-nilai Islam tu kita pegang. Walaupun sebarang bidang yang kita ceburi. Itu menariknya. Itu yang saya nak pergi kepada pelajar aliran agama di UIS lah. Saudari Umi kita kan. Maknanya selain daripada bidang-bidang yang meluas ini, kita memang tetap orang kata ada kita punya niche kita, iaitu pengajian Islam lah. Dan pengajian Islam di UIS ni pun dia meluas. Dia ada yang orang kata betul-betul mengkhusus kepada pengajian Islam, ada yang kita kata yang dikahwinkan juga dan sebagainya. Mungkin Umi lah sebagai pelajar kan, mungkin boleh berkongsi, boleh bercerita sikit bidang-bidang yang ada di bawah niche ataupun payung pengajian Islam ni macam mana, dan pengalaman Umi lah belajar kan, bila sebab Umi punya program pun program yang ada kahwin juga kan. Sila Umi. Selalunya lah kalau saya perkenalkan diri, pelajar FP kalau dia perkenalkan diri, dia akan kata saya daripada Fakulti Padu.
Fakulti padu. Okay. Tapi kalau saya ada istilah dia. Tapi kalau saya FPI ni saya selalu kata kami ni fakulti tamaduk sikit lah. Tapi itu tamaduk. Mungkin FMKK selepas ini perlu bina satu baru kan. Dia macam ada tagline ke apa? Ya, tagline. Memang pelajar ni suka-suka. Padu. Cumanya saya sebagai pelajar mahasiswi Fakulti Pengajian Peradaban Islam yang memang nampaklah ustaz dan ustazah tu kalau kita sebutkan tadi Dr. Juslinda tentang pergilah mana-mana kos sekalipun, fakulti sekalipun, kita akan dipandu dengan nilai yang sama, iaitu nilai Islam. Dan sebelum tu mungkin saya boleh masuk sedikit lah. Kita bukan sahaja ada pelajar yang beragama Islam, kita ada pelajar yang bukan beragama Islam. Tetapi nak kata bi'ah solehah, mungkin nanti kita akan masuk segmen yang lain. Jadi saya nak masuk sedikit lah. Mungkin suasana bi'ah solehah itu menunjukkan bahawa yelah Islam ini rahmatan lil alamin kan. Menunjukkan kepada pelajar yang bukan Islam pun mereka boleh hidup, belajar secara harmoni di UIS. Sebab kalau kita lihat di pengajian peradaban Islam sendiri pun kos saya yang kos kahwin ni kan, saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda dakwah dan dengan pengurusan sumber insan. Kalau di luar orang tanya kan, belajar apa? Saya akan cakap dakwah HR. Orang tak boleh nak imagine, dakwah HR. Apa kaitan dakwah dengan HR? Kalau kita lihat secara asas lah kan, dakwah dan HR ini dia sama-sama menguruskan manusia. Jadi bukanlah semata-mata saya nak sampaikan bahawa kita nak imagine kan, nanti kat luar nanti kita ada dua kelebihan lah. Kita ada dakwah, kita ada HR. Tidak, bukan itu saja. Memang betul, itu memang betul lah. Tetapi satu benda yang saya lihat dengan program-program di UIS ini, kita nak melahirkan pelajar yang holistik. Semua ada nilai Islam, ada bi'ah solehah di UIS. Kemudian kita ada kemahiran yang major, yang main. Mungkin saya dakwah, dan kita ada juga kemahiran soft skill, kemahiran asas yang lain seperti sumber insan. Kalau lah saya sebagai pelajar sendiri kan, doktor kan, Cik Adik, nak kata bagaimana kami cuba nak menunjukkanlah hasil daripada pembelajaran, hasil daripada suasana UIS. Semester ini sahaja saya menjadi, selain daripada timbalan yang dipertua UIS, saya juga ada jadi dana dan tajaan. Kemudian saya jadi biro media, ada juga jadi biro teknikal dan sebagainya. Jadi kalaulah kita lihat kan, pelajar-pelajar UIS ni hampir semua pelajar ada kemahiran yang bukan satu saja, lebih daripada satu kemahiran. Dan kalau kita lihat, kalaulah dia bukan dapat kemahiran itu daripada program, dia dapat kemahiran tersebut dalam program dia sendiri. Sebab kalau mungkinlah saya boleh masuk sedikit, di UIS kita tidak hanya memfokuskan kepada pembelajaran di dalam kelas semata-mata. Macam saya sendiri, setiap semester doktor kita akan ada program di bawah subjek. Jadi kalaulah ada pelajar kita yang tidak aktif terlibat dengan program di luar, persatuan di luar di dalam UIS, mereka ada satu peluang untuk cari satu kemahiran, cari satu pengalaman di dalam subjek program kita sendiri. Jadi saya melihatlah kalau di FPI dia tak, kita panggil bukan ustaz-ustazah kosong lah. Dia ada usuluddin dan multimedia. Boleh jadi ustaz dalam masa yang sama, pandai uruskan media dan sebagainya. Dan bahkan saya punya senior-senior bukan sahaja fokus kepada bidang dakwah. Mereka ramai, majoritinya terjun ke bidang pengurusan sumber insan. Jadi itu adalah satu kualiti yang saya lihat dalam diri mahasiswa UIS. Dan mungkin saya boleh quote sedikit apa yang Dato' NC kita katalah baru-baru ini saya lihat dalam page UIS. Majoriti pelajar kita keluar memang akan terus dapat kerja. Itu saya akui sendiri, walaupun saya belum grad lagi, tetapi melihat kepada kawan-kawan saya yang sudah grad, hampir keseluruhan doktor yang keluar dengan kemahiran yang mereka dapat daripada program kita sendiri, mereka boleh dapat kerja dan tidak menganggur. Itu satu kualiti yang saya nampak wujud di dalam UIS. Kan, jadi ini pendapat
fresh dari pelajar ni. Kan kalau pensyarah cakap mungkin orang kata alah pensyarah dia pandai cakap kan. Planning tu. Ya kan. Ini memang pelajar sendiri berdasarkan pengalaman dia dan rakan-rakan dan sebagainya. Begitu ya. Jadi di UIS ni saya boleh simpulkan kita ada pelbagai bidang lah. Kita ada pelbagai bidang dan PDP kita ni memang kita kata merangkumi banyak aspek, banyak aspek. Cuma saya nak pergi pada Dr. Zeti lah. Apa core kita di UIS ni kan? Maknanya macam ada pensyarah dia mungkin cara dia cara A, ada pensyarah lain mungkin cara B. Itu mungkin dalam classroom punya dinamik lah. Tapi secara umum sebagai pentadbir akademik universiti ni, apa yang menjadi apa orang kata core kepada proses PDP dekat UIS tu sendiri? So bila sebut tentang core ni, sebenarnya kita nak apa daripada core tu kan? Maksudnya core tu kita panggil dominan lah, apa benda yang kita nak. Sebab saya bila dari segi penggubalan reka bentuk kurikulum tu, kita mengambil kira sebagai orang kata keperluan untuk aspek kebolehpasaran. Bila saya terdengar tadi, saya terharu tau bila Saudari Umi tadi, dia kata ramai yang kata pelajar-pelajar kita kebolehpasaran dia tinggi dah. Sebab kita tak nafikan dalam tracer study pun dari tahun ke tahun, mungkin Dr. Razif lagi boleh maklumkan lah. Bila saya lihat kebolehpasaran graduan dalam tracer study kita sangat tinggi lah. Terutamanya pelajar-pelajar di keluar tu at least dapatlah kerja kan. Sebab dia orang kata pelajar US ni pelajar yang berani. Bila balik pada core tu, sebenarnya kita nak memang niche tu kita tak nak keluarkan daripada Islam tu sendiri, dan asasnya kepada aspek tauhid lah. Sebab tu dalam, kalau kita perasan Umi kan, dalam kita punya struktur kurikulum kita tu sendiri memang kita mengadunkan pelbagai tau. Contoh kalau kata walaupun pelajar non-Muslim, tapi ada juga elemen-elemen keusahawanan, elemen kita panggil kepimpinan. Adalah juga beberapa subjek yang kita kata memang khusus kepada non-Muslim, tapi kita mengambil kira pelbagai aspek. Yang pertama, bila kita sebut tentang core, kita nak pastikan semua mahasiswa bila keluar tu boleh baca Quran. Kan? Masa saya pun memang kita lihat juga, sebab dari segi satu aspek kita panggil satu subjek asas tauhid. Kalau pelajar semester 1 kan, belajar asas tauhid, memang ada subjek tajwid, subjek asas Al-Quran. Itu sebenarnya kita ambil kira dari segi susunan struktur kurikulum lah. Dan bila mana dia dah nak keluar tu, kita ada program khidmat umar subjeknya kan. Macam Umi kata tadi, ada program dalam subjek. Maksudnya itu kita dah memang landscapekan siap-siap dah. Sebab nanti pelajar tu bila belajar asas tauhid awal-awal semester 1 lah biasanya kan, belajar asas Al-Quran, belajar kata ada subjek tilawah Al-Quran, ada subjek tu tadabbur Al-Quran. Bukan baca saja Al-Quran tu, memang kita nak bertadabbur dengan Al-Quran tu sendiri. Kita nak faham intipati Al-Quran tu sendiri kan. Maksudnya dalam semester akhir kita susun latihan bina insannya, pergi kepada masyarakatnya. So sangat cantik khidmat umahnya kan. So itu adalah dari segi landscape kurikulum lah. So bila saya berbalik kepada aspek elemen yang berada dalam PDP tu sendiri, kita ada masukkan, kalau Umi perasan, kita ada kuliah 5 minit. Kulim kita panggil. Saya dulu pelik juga kulim. Saya mula-mula masuk UIS kan. Kulim tu apa ni, kedah ke apa kan? Kulim tu rupanya istilah singkatan kuliah 5 minit kan. Kita bagi peluang pelajar share ke, ataupun pensyarah sendiri share. Kita dah ada kata tema-tema setiap minggu kan. Tema beradabnya, tema berkomunikasinya, tema macam-macam pelbagai. Sebenarnya kulim itu boleh menyentuh, kadang-kadang kita kata at least lah dalam sedikit PDP-nya at least ada lah tersentuh sikit cara nak beradab, cara nak bergaul, cara nak berkomunikasi dengan orang tua, cara nak macam-macam lah berinteraksi dengan orang luar macam mana kan. So bukan elemen orang kata fundamental Islam saja, tapi kita kulim tu sebenarnya masukkan benda-benda seharian yang kita buat kan. So di UIS juga kita kata core juga ni usrah. Kalau Umi tak lulus usrah, jangan graduate. Ada pelajar tu rayuan usrah ni banyaknya. Sebab apa? Usrah ada modul dia kan. Mungkin TNC EPA dia adalah cerita pasal kaedah dia kan. So macam-macam, saya tak cerita panjang, tapi kita sebenarnya core juga tu. Dan usrahnya, dan ada mentoring lah pula kan. Maksudnya mentor-mentee, kita ada program-program pengisian yang memang bersifat modul. Itu sebenarnya adunan PDP yang kita
kita garap di UIS ni supaya himpunan itu akan membentuk satu bi'ah lah. Mbak Umi kata tadi kan, bi'ah yang mana? Bi'ah yang solehah. So saya tak nafikan kalau kita suasana dekat UIS tu saya rasa tenang. Bukan tenang masuk-masuk tengok sasik tu, tapi saya tenang dengan suasana. Masuk kelas tu tak adalah saya rasa macam ada stres ni masuk kelas kan. Saya sebenarnya enjoy. Kan? So PDP tu sifatnya santai. Saya tak sukalah pelajar-pelajar ni. Kadang-kadang kita memberi ruang. Macam Umi kata ada Dr. Zeti program yang sifat di bawah subjek, tapi kita fleksibelkan. Kita minta pelajar turun ke lapangan. Kita minta dia buat beberapa case kan, ataupun kita banyak benda-benda bersifat semasa lah. Kita tidak terhad duduk dalam kelas je. Formal learning sekarang ni kita dah berubah tau. Maksudnya banyak pergerakan, kita kena membiasakan pelajar dengan suasana sekitarnya. Itulah yang pandangan saya berkaitan dengan PDP di UIS ni lah. Okey, itu pandangan ataupun dari atas lah. Maknanya perancangan dari atas, dari Timbalan Naib Chancellor kepada pelaksana lah. Macam Dr. Jus sebagai pentadbir kepada kumpulan pelaksana PDP ni lah. Macam saya ni pelaksana lah, yang akan mengajar, yang akan menterjemahkan core yang Dr. Zeti sebut tu. Okey, dari segi kawalan dia, perancangan dah ada daripada Dr. Zeti and the team. Dari segi pelaksanaan, kita orang lah pensyarah yang akan melaksanakan, termasuk Dr. Jus dan Dr. Zeti kalau masih mengajar lah. Jadi dari segi kawalan Dr. Jus, fakulti yang akan memastikan pensyarah-pensyarah ini mengikut, berpegang kepada aspirasi, macam mana dari segi kawalan kualiti, jaminan kualiti, supaya apa yang dirangka di peringkat atasan itu dapat kita sampaikan kepada pelajar yang menjadi anak-anak, orang kata anak didik kita lah. Sila Dr. Baik, okey, kalau kita sebut tentang konteks pelaksanaan kelas lah kan, memang dia akan ada perbezaan lah antara kelas tu. Satu, mungkin melihat kepada keperluan khusus tersebut lah kan, mungkin yang pendekatan makmal, pendekatan tutorial, pendekatan lecture dan sebagainya kan. Yang keduanya, dia tergantung juga kepada gaya pensyarah kan, gaya setiap pensyarah ni berbeza-beza. Dan yang ketiganya, dari segi tahap kemampuan ataupun kemahiran pelajar lah kan, pensyarah, kita akan tengok bagaimana penerimaan, kita akan sesuaikan mengikut penerimaan pelajar lah. Cumanya kalau kita lihat dari sudut mungkin kurikulum, memang kita kita membuat kawalan jaminan tu supaya kita pastikanlah, sebab kita pun terikat dengan QA. Jadi kita pastikanlah aktiviti PDP tu dia sejajar lah dengan course learning outcome, program learning outcome. So itu kita pantau lah dari segi maklumat khusus yang dihasilkan oleh para pensyarah, dan kita adalah pemantauan yang kita buat sepanjang semester, contohnya yang mana pemantauan ni kita buat dalam pelbagai bentuk sebenarnya. Mungkin di akhir semester kita minta para pelajar untuk memberi feedback bagaimana pelaksanaan kursus tersebut. Di peringkat pengajaran, kita ada buat pencerapan untuk melihat bagaimana pensyarah melaksanakanlah PDP. Dan mungkin kalau dari segi keunikan yang ada di UIS ni, bukan sahaja kita deliver knowledge tu, tapi aspek-aspek yang kita nak terapkan tu kita faham macam contohnya mungkin ustaz-ustazah ilmunya sudah ada kan. Kalau macam pensyarah yang IT ni mungkin kita tak boleh assume semua orang tahu kan. Jadi kita memang buat regular, kita panggil usrah jugalah. Usrah kita buat di peringkat fakulti, yang mana kita jemput lah, selalunya kita jemput lah dari kalangan ustaz FPBI untuk sharing bersama kita, supaya kita sentiasa hidup. Hati kita hidup. Bila hati kita hidup, kita senang untuk menyampaikan kepada anak-anak murid kita lah. Begitu. Okey, saya nak pergi pada Umi lah. Kita nak respon pada yang Dr. Zeti cakap tadi jugalah. Maknanya apa yang Dr. Zeti cakap tu penting. Itu maknanya dasar kita lah, dasar universiti. Dan itu telah diulas oleh Dr. Jus dalam konteks pelaksanaan lah. Umi sebagai pelajar kan. Tadi Dr. Zeti mention pasal mentoring,
pasal bi'ah soleha, pasal usrah. Siap pesan dekat Umi lagi, usrah jangan tinggal nak pergi graduate kan. Tak boleh graduate kan. Jadi mungkin Umi boleh share lah kan. Ada orang mungkin akan rasa macam aduh busynya kat UIS ni kan, dah lah kelas, lepas tu ada pula yang padat. Tapi ada juga yang bagi tahu pada saya best. Dia kata seronok lah macam ni. Jadi maknanya dia belajar tu, dia belajar kau-kau punya belajar. Bukannya setakat masuk kelas lepas tu balik bilik boleh macam-macam pengisian. Macam Umi pun dah sebut tadi kan. Maknanya belajar melalui pelbagai cara dekat UIS ni. Mungkin boleh Umi panjangkan sikit ataupun dalamkan lagi huraian tadi tu. Baik, ini segmen favourite saya lah. Sebabnya Doktor, setiap kali kalau orang luar tanya saya, apa keunikan, satu je keunikan yang ada di UIS, saya akan sebut bi'ah solehah. Dan sebenarnya bi'ah solehah ini sudah merangkumi mentoring, sudah merangkumi usrah yang berada di UIS lah. Kenapa? Sebelum tu saya kongsikan sedikit. Selepas saja saya habis diploma tahfiz Quran dan Qiraat, Doktor, saya ada peluang untuk sambung ke IPTN lain. Tapi lepas istikharah, satu benda yang mengikat saya dengan UIS adalah bi'ah. Dan sebenarnya Doktor, baru-baru ni lah pelajar baharu kan baru masuk kan. Baru masuk. Diorang buat TikTok, macam-macam lah buat TikTok. Dekat FYP saya je minggu ni pelajar UIS saja. Dan satu benda yang nak kata, kalau kita nak lihat lah, kita kan tak boleh nak cakap je, tapi itu adalah satu bukti. Di setiap video pelajar baharu UIS ada satu perkara yang mereka highlight kan, iaitu bi'ah solehah. Bagus. Dan ia diakui oleh pelajar-pelajar lama. Mungkinlah Dr. Zeti, Dr. Juzlinda dan Encik sendiri boleh lihat komen-komen daripada graduan kita, daripada bekas-bekas pelajar kita mengakui bahawa itulah keunikan yang berada di UIS. Dan betul. Kalau kita nak sentuhkan tentang mentoring, seperti mana yang Dr. Juzlina kata tadi, hubungan kami mahasiswa dengan pensyarah ni ibarat mak dan ayah. Nak kata selesa tu, sampai saya tak pernah hide status saya yang kadang yang bukan-bukan tu kan, daripada pensyarah, sebab kita rasa selesa. Dan dia yang paling uniknya, sampai pernah lah ditegur kan oleh pelajar luar dan bahkan mak saya sendiri. Bila saya ada satu rapat dengan lecturer, mak saya tanya, dia ajar subjek apa? Tak, itu fakulti lain. Nak kata mudahnya mahasiswa ni rapat dengan pensyarah. Sebab mungkin kalau kita lihat universiti kita tidaklah terlalu besar, tetapi nak kata bagaimana pensyarah bukan sahaja fokus kepada pelajar sendiri, tetapi juga fokus kepada pelajar-pelajar yang lain. Sebab kita semua ada satu matlamat yang sama lah. Di sini lahirnya Daim, Lamak dan Umarak tu kan. Betul. Dan kalau kita lihat daripada sudut mentoring, usrah, kalaulah kita beranggapan benda tu sebenarnya membebankan lagi pelajar, saya sendiri peribadinya tidak. Sebenarnya itulah satu elemen inilah elemen mentoring, usrah, membentuk pelajar kita menjadi pelajar yang ada peribadi yang sejahtera. Sebab kalau dalam mentoring, selalulah nak kata saya punya mentor Dr. Yusuf Marlon, kami buat hiking. Sebab apa? Dia nampak pelajar-pelajar menti-menti dia kurang sihat sikit. Jadi kita buat hiking. Bila sampai sana, buatlah sharing dan sebagainya kan. Nak kata hubungan tu seperti yang saya kata tadi lah, macam ayah dengan anak. Kalau usrah pula kan, kita lihatlah, mungkin dalam usrah ni orang akan fikir, belajar cakap pasal agama je lah kan. Itu belajar baca sendiri boleh, belajar sendiri boleh. Tapi seperti mana yang kita maklumkan Doktor, usrah ni kita akan buat dalam berkumpulan. Dan selalunya akan dipartnerkan dengan kos-kos dan fakulti yang lain. Jadi daripada situ kita boleh saling bertukar pendapat, kita boleh saling berkenalan. Bahkan saya sendiri Doktor, saya masih lagi simpan dan bersahabat dengan kawan-kawan usrah. Sedangkan jumpa hari Jumaat je kan. Tapi nak kata seronok pelajar mahasiswa UIS ni duduk dalam usrah ni, kata seseronok itu. Sedangkan kita cuma hanya berbincang tentang iman, Islam, ihsan. Betul. Dan saya melihat itu jugalah
yang mungkin menjadikan sesiapa sahaja ni di UIS ini ada ada aura ustaz dan ustazah tu. Tapi bukanlah kita nak highlight ke ustaz dan ustazah tu. Tetapi bagaimana peranan universiti, peranan pensyarah, peranan pimpinan pelajar ni nak membentuk pelajar kita ni kan. Sebelum mereka grad, sebelum mereka keluar daripada universiti, kita ada satu nilai. Kita ada satu nilai insan, kita ada satu nilai seorang pemimpin. Jadi saya melihat setiap nilai itu dia ambil beratlah oleh universiti, oleh pensyarah. Nak kata di mana buktinya? Di situlah kita ada elemen mentoring, kita ada elemen usrah, kita ada elemen yang paling unik di UIS iaitu bi'ah solehah.